What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak berjalan-jalan sikit and then nak singgah Road 77 Harley Davidson KL. Sebab katanya ada sale, accessory sale sampai 70% and then clothing sale sampai 60% saja. Nak tengok-tengok. And kalau beli, kalau tak beli pun tak apa. So jom. Aku pun dah dekat ni, lepas tu nak set up kamera jap. Sekejap, tak nak lekat pula dia. Okay dah. So tadi pun nampak banyak motor Harley. So mungkin diorang dah balik ataupun baru sampai. So jom kita pergi tengok sana apa ada. Kita buatlah apa-apa konten yang boleh. Kan, dah lama pula tak post. So konten dekat Harley pun boleh. So sale tu dia kata daripada 20 hari bulan sampai 24. Hari ni 20 hari bulan, Sabtu. Hopefully aku post video ni hari ni. So kalau korang nak singgah esok, bolehlah singgah. Anyway, aku masih mencari bracket untuk exhaust aku. Tak jumpa lagi. So tak boleh lah pasang. So aku rasa Harley ni terus kot nak terus. Lepas tu sampai kita tengoklah apa yang ada. Dan kalau korang nak tengok apa yang ada dalam Road 77 tu pun bolehlah tengok video ni. Aku punya motor pun bukan main kotor lagi lama tak basuh. Tapi itulah gunanya motor kan. Kalau simpan je kat rumah, tak bawa keluar, baik tinggal kat showroom, tak beli. So sebelum kita sampai Harley KL, macam biasa kalau baru kat channel ni, subscribe and komen lah kat bawah. Komen apa-apa, nak tanya apa-apa, komen emoji pun boleh, asalkan komen, supaya video ni tersebar ke orang ramai. Lama pula traffic light ni, aku dah lah panas. Tapi tak apa, biar panas, asal bergaya. So ada beberapa spekulasi bukan lah. Macam mungkin pemikiran orang lah kan. Aku tak ada Harley, boleh ke aku pakai baju Harley? Boleh je kan, tak semestinya kena ada Harley baru boleh pakai baju Harley. Kalau minat pakai je. Sebab baju Harley ni cantik juga, style juga. Harley Davidson clothing. So walaupun tak ada Harley, pakai je baju Harley. Mantul satu hari nanti ada Harley, kan. So hari ni aku tak ada plan pun nak membeli apa-apa sebenarnya. Tapi sebab hari Sabtu tak ada buat apa, lepas tu nak buat konten apa tak tahu nak buat. So kita pergilah Harley ambil gambar sikit, kita round-round sikit. Mungkin kita jumpa member sana ke, tengok-tengok motor lain. So tu dia Harley ke depan tu. Kita slow sikit, masuk kiri. Sebenarnya dah lama tak jumpa budak-budak Harley. Minggu depan, hujung minggu, ada Terengganu Bike Week. So ramai akan pergi sana. Aku kemungkinan tak pergi sana, tapi tengok dulu macam mana. Kan ramai tu. Motor kita kecil, kita parking hujung-hujung lah. Oh, ramai. Betul hujung parking. Malu nak parking dekat-dekat. Motor kecil. Okay, ngam sudah sampai. So sekarang ni
Tak sangka pula ramai macam ni. Kita tengoklah dalam apa benda. Dalam ada aircon. Jalan dulu, jumpa mana yang kenal. Lepas tu aku sambung konten kat dalam. Kau masuk depan ni, depan ada motor. So tunjuk motor. Tahu harga ada atlet kat sini, harga dia. So servis dekat belakang sana. Servis. Sini pun motor. So kalau nak pergi servis pergi sini lah. Cakap dengan orang tu. Ni aksesori yang dia jual tu. Tapi untuk Sportster tak banyak sini. Tak banyak atau tak ada langsung. Sebab ni banyak yang motor besar-besar punya aksesori. Stage 4. Hey, baik. Aja tengok ni motor. Ni Nexter tahun bila Nexter baru ke? Yang ni Sportster S. Ni motor laju gila. Situ belakang ni ada baju. Ni ada kafe, ref, kafe. Ni ada topi-topi, baju lagi. So exhaust yang aku beli tu macam ni lah exhaust dia. Tapi bukan TBR lah, kopi ni. Bracket untuk pasang ni aku tak ada. So nak cari bracket untuk exhaust, yang satu macam ni lah, tuan-tuan. So kita jalan dulu tengok apa dia. Jom. Dua jap lepak. Sebab berpeluh hantar motor dia tak bagi. So sini aku jalan macam okey lah, tak ada apa sangat. Sebab nak beli pun t-shirt juga banyak untuk dibeli. Lain tu macam biasa je. Tapi terlihat jap, lepas tu mungkin kita gerak jalan pergi tempat lain. Jom. Okay guys, sebenarnya aku tak tahu apa aku buat kat sini. So saya jalan tengok. Tak ada beli apa-apa pun sebab macam tak perlu je. So sekarang ni kita nak tolak motor pergi depan tu, ambil gambar dengan signboard Harley Davidson. Lepas tu kita caw. So mana aku hantar phone kat sini boleh tak? Kat sini boleh tak? Tak boleh.